Jika anda sudah menjangkau usia 60-an atau mungkin lebih muda tetapi mendapati diri anda sering lupa-lupa terlewat kunci atau kehilangan kata-kata di tengah-tengah perbualan, ada satu fakta penting yang anda mesti tahu. Itu bukan sekadar proses penuaan yang normal. Ia bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dan ia bukanlah takdir yang tidak boleh diubah. Di sebalik masalah nyanyuk yang kerap berlaku, itu tersembunyi satu tabiat yang kita ulangi setiap hari tanpa sedar. Tabiat inilah yang perlahan-lahan menyebabkan keradangan inflamasi dalam otak, melemahkan daya ingatan dan sedikit demi sedikit meragut kualiti hidup kita. Apa yang lebih membimbangkan, hampir tiada siapa yang perasan perubahan ini sedang berlaku. Keluarga, kawan-kawan, malah kadangkala doktor juga terlepas pandang. Saya Dr. Rizwan Ismail, pakar kesihatan minda dan neurologi. Selama lebih 15 tahun, saya telah bertemu dengan ramai pesakit yang datang ke klinik saya kerana kerisauan tentang daya ingatan yang merosot, kemerosotan kognitif atau ketakutan terhadap demensia nyanyuk. Dalam proses itu, saya menyedari satu hakikat penting. Puncanya tidak semestinya usia semata-mata. Sebaliknya, selalunya terdapat satu tabiat yang semua orang lakukan setiap hari tanpa sengaja yang secara senyap memberi kesan kepada otak. Ia menyebabkan simptom seperti perkataan sudah sampai di hujung lidah tetapi tidak terkeluar atau fikiran tiba-tiba kosong dan keliru. Hari ini saya akan terangkan apakah tabiat itu, mengapa ia berbahaya dan bagaimana kita boleh menghentikannya secara semula, jadi tanpa ubat atau rawatan hospital. Saya juga akan kongsikan satu rutin malam 15, saat yang mudah yang boleh membantu merehatkan otak, menenangkan fikiran dan membolehkan anda bangun keesokan harinya dengan minda yang lebih segar. Sebelum kita mula, jika anda ingin tahu lebih banyak maklumat tentang menjaga kesihatan otak selepas bersara sila, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Jika ada bahagian dalam perkongsian saya hari ini yang anda rasa, ini macam saya, sila tinggalkan komen. Perkongsian anda membantu saya untuk lebih memahami dan membantu anda dengan lebih baik. Tahukah anda tindakan yang ramai orang lakukan secara tidak sedar untuk meningkatkan produktiviti sebenarnya sedang meletihkan otak mereka secara perlahan-lahan? Tabiat yang nampak tidak berbahaya ini adalah tabiat yang ke-10, sikap mengurangkan waktu tidur semata-mata untuk memanjangkan hari. Di bilik rundingan saya sering mendengar pesakit warga emas berkata dengan bangga, "Doktor, saya tidur lewat bangun awal, jimat masa." Tetapi saya selalu menjawab mereka dengan sopan. Tetapi tegas, Puan Ensit, tabiat itulah mungkin musuh senyap utama yang meruntuhkan daya ingatan anda. Apabila kita kurang tidur, kita rasa kita ada lebih banyak masa. Tetapi ada kebenaran yang tiada siapa ceritakan. Waktu tidur adalah satu-satunya masa untuk otak membersihkan dirinya sendiri. Semasa fasa tidur nyenyak deep sleep dan tidur REM, sistem pembersihan otak mula diaktifkan. Sistem antioksidan ini menyingkirkan sisa protein dan toksin yang terkumpul sepanjang hari. Apabila fungsi ini terhenti atau terganggu, keradangan mula terbentuk menyebabkan kekeliruan dalam pemikiran dan tumpuan. Inilah sebabnya mengapa anda bangun pagi dengan rasa kabur, brain fog, dan terpaksa membaca ayat yang sama 3 kali. Itu bukan penat biasa. Itu adalah isyarat otak anda sedang meminta tolong. Kurang tidur meningkatkan paras kortisol, hormon stres, mengganggu keseimbangan insulin dan memberi kesan kepada penghasilan asetilkolin yang penting untuk memori. Sebaik sahaja, ritma otak terganggu kesannya akan berlarutan sepanjang hari. Saya melihat perkara ini dengan jelas melalui Puan Salmah, seorang pesakit. Saya berusia 67 tahun. Beliau seorang sukarelawan yang sangat aktif di Putrajaya, tetapi beliau hanya tidur 4,5 jam sehari dan bergantung pada kopi untuk bertahan. Saya mencadangkan satu eksperimen tidur selama 2 minggu. Sebelum tidur, tutup semua skrin. Berehat di bawah cahaya lampu yang malap sambil membuat bacaan ringan. Saya juga minta beliau pastikan beliau bangun tidur dengan mendapat cahaya matahari pagi semula jadi. 2 minggu kemudian Puan Salmah kembali dengan wajah yang ceria.
Daya ingatan saya rasa lain macam doktor jauh lebih baik. Itu bukan magik. Ia cuma mengikut prinsip biologi. Perkara ini mudah. Saya tidak minta anda tidur lebih lama. Yang penting ialah tidur yang berkualiti. Makan malam secara ringan dan tidak terlalu lewat. Elakkan minum air terlalu banyak sejurus sebelum tidur. Daripada bersenam berat atau melihat telefon cuba, lakukan regangan ringan atau fokus pada pernafasan perlahan untuk menenangkan diri. Tidur bukan penghalang hari anda. Ia adalah pelindung. Ia adalah masa penyembuhan semula, jadi yang mengurangkan keradangan otak menyimpan memori dan mengawal emosi. Jika kurang tidur memudaratkan otak, bagaimana pula dengan tabiat duduk di kerusi sepanjang hari hampir tidak bergerak? Tabiat kesembilan gaya hidup sedentari atau duduk berlebihan. Encik Othman, seorang pesara guru besar berusia 72 tahun dari Petaling Jaya, berkata beliau menghabiskan kebanyakan masanya di ruang tamu, menonton berita atau sukan atau duduk di meja makan, membaca surat khabar dan mengisi teka silang. Beliau berkata, saya dah kerja seumur hidup doktor. Biarlah saya berehat pula. Ia kedengaran munasabah. Tetapi masalahnya Encik Othman tidak sedar bahawa semakin kita berusia duduk dalam posisi yang sama terlalu lama, secara senyap merosakkan kesihatan otak. Apabila badan hampir tidak bergerak selama berjam-jam, aliran darah ke otak berkurangan. Bekalan oksigen dan nutrien turut menurun. Apabila aliran ini perlahan, keradangan mula meningkat secara senyap di dalam otak. Sel mikrogliar penjaga otak menjadi terlalu aktif, metabolisme neuron menjadi perlahan dan sambungan rangkaian saraf yang menyokong tumpuan dan ingatan mula menjadi lemah. Perubahan ini tidak berlaku dalam satu malam, sebab itulah ia lebih berbahaya. Tubuh kita direka untuk bergerak. Pergerakan bukan hanya untuk badan, ia adalah pengaliran untuk otak. Ia adalah ubat percuma yang paling kuat untuk melindungi otak. Berita baiknya anda tidak perlu ke gym. Cuma ingat, satu peraturan mudah bangun setiap 30 minit. Hanya dengan berdiri meregangkan badan, melihat keluar tingkap atau berjalan beberapa langkah untuk minum air sudah memadai. Rehat kecil ini memulihkan aliran darah, mengurangkan keradangan otak dan menghantar isyarat kepada sistem saraf. Saya masih hidup dan saya sedang bergerak. Encik Othman mula menetapkan penggera alam setiap 30 minit. Dalam masa 2 minggu beliau berkata fikirannya rasa lebih segar. Selepas sebulan beliau tersenyum lebar, mood saya lebih baik. Rasa macam saya dah dapat kawal balik hidup saya. Jika anda sedang duduk lama menonton TV, ingatlah badan yang kaku menjemput penyakit, badan yang bergerak membuka jalan pemulihan. Sekarang mari kita beralih kepada sesuatu yang masuk ke dalam badan kita. Nampak biasa, tetapi sebenarnya mengganggu otak dan sistem saraf anda. Tabiat ke-8 pengambilan kafein yang berlebihan. Saya faham kepentingan tabiat ini. Puan Aini, 65 tahun, seorang pesara dari Putrajaya, berkata, nikmat terbesar beliau adalah memulakan hari dengan secawan kopi panas. Kehangatan cawan pertama itu sudah menjadi seperti satu ritual harian. Ramai warga emas merasakan keselesaan yang sama. Namun apa yang saya pelajari, minuman biasa seperti kopi atau teh, terutamanya teh tarik yang pekat, jika diambil berlebihan, boleh memberi kesan besar kepada otak. Kafein merangsang otak, menegangkan sistem saraf, mengaktifkan litar stres dan memecahkan fragmen tidur anda. Walaupun anda minum pada waktu pagi, kesannya boleh berlarutan sehingga malam dan mengganggu tidur nyenyak. Pada mulanya anda mungkin rasa segar, tetapi ia akan diikuti oleh rasa gelisah mudah, marah hilang tumpuan keinginan, mengambil makanan manis dan kesukaran untuk menyimpan apa yang anda baca atau pelajari. Saya teringat Encik David Tan dari Ipoh. Beliau minum kopi pada waktu pagi, teh ais pada waktu tengah hari dan minuman berkarbonat pada waktu malam. Beliau tidak pernah terfikir ia satu masalah. Saya memberinya satu cadangan mudah nikmati, secawan kopi pagi anda.
Selepas itu tukar kepada minuman tanpa kafein seperti teh herba. Beliau ragu-ragu pada mulanya. Tetapi beberapa hari kemudian, beliau kembali dengan riak wajah terkejut. Otak saya rasa segar walaupun dah petang tidur pun lebih lena. Dan yang paling pelik, saya dah tak mengidam kafein macam dulu. Ini bukan bermakna anda perlu berhenti terus. Ini bermakna kesederhanaan. Secawan kopi pada waktu pagi mungkin sudah mencukupi. Beri peluang otak anda berehat selepas itu. Bercakap tentang apa yang masuk ke dalam badan kita, mesti bercakap tentang makanan. Tabiat ini memberi kesan besar kepada otak dan hormon anda dan ia mungkin berlaku lebih kerap daripada yang anda sangka. Tabiat ketujuh, pengambilan makanan ultra proses dan makanan merangsang secara berlebihan. Encik Ismail, 68 tahun dari Shah Alam mengadu. Beliau sudah berhenti minum minuman bergas dan mula berjalan kaki, tetapi fikirannya masih kabur dan berat terutamanya pada waktu petang. Apabila saya bertanya tentang diet hariannya, beliau ketawa. Pagi saya makan roti canai dan telur, tengah hari mungkin roti sandwich dengan sausage, malam mesti ada gulai pedas atau sambal. Di sinilah perbincangan kami bermula. Makanan bukan sekadar pengisi perut. Setiap apa yang kita makan menghantar mesej kepada otak. Makanan ultra proses seperti sausage, nugget, daging, burger, makanan sejuk beku dan makanan ringan dalam paket memberi mesej yang salah. Ia penuh dengan lemak, tidak berkualiti, gula tersembunyi dan pelbagai bahan tambahan. Ia mencetuskan keradangan senyap dalam otak. Makanan yang pedas dan merangsang seperti sambal yang terlalu pedas atau berlebihan boleh merangsang sistem saraf secara berlebihan, mengganggu tidur dan mengurangkan keupayaan otak untuk memulih. Tetapi yang paling menakutkan, makanan ini merosakkan sistem hormon. Ia menyebabkan lonjakan gula darah dan insulin, mengumpul lemak visceral lemak di perut dan mengganggu keseimbangan neurotransmitter yang diperlukan otak untuk berkomunikasi. Kami mengubah diet Encik Ismail secara perlahan. Beliau menambah yogurt ikan atau ayam yang dibakar atau kukus sayur-sayuran berdaun seperti sawi, avokado dan segenggam walnut setiap hari. Tidak lama kemudian Encik Ismail berkata, "Saya rasa bertenaga. Fikiran lebih jelas, emosi lebih stabil. Saya rasa seperti diri saya yang lama." Ini bukan tentang diet yang sempurna. Ini tentang membuat pilihan yang sedar. Cuba masak satu hidangan sihat di rumah setiap hari. Kurangkan makanan dalam paket. Tabiat keenam, mengabaikan tanda-tanda kecil dari badan. Terlupa sikit je. Tak apa, saya cuma penat sikit. Nanti okeylah tu. Saya tidak terkira berapa kali saya mendengar ayat-ayat ini. Ini mungkin tabiat yang paling berbahaya kerana ia sangat halus. Apabila anda mula-mula terlupa sesuatu, itu adalah lampu kuning. Badan anda memberi isyarat dan peluang untuk anda memperlahankan atau mengubah sesuatu. Tetapi ramai yang mengabaikannya. Apabila anda mengabaikan lampu kuning, anda akhirnya akan terpaksa berhenti di lampu merah. Cikgu Rosnah, 69 tahun, seorang pesara guru berkata, "Saya seorang yang kuat. Saya selalu bertahan. Saya takkan berhenti hanya kerana lupa perkara kecil." Namun beliau mula menyimpan jurnal. Pukul berapa beliau tidur? Apa yang beliau makan tahap stres? Beliau hari itu, satu corak mula kelihatan. Pada hari-hari beliau kurang tidur dan berasa sangat bimbang daya. Ingatannya menjadi sangat kabur. Cikgu Rosnah mula membuat perubahan kecil. Beliau tidur sekejap napping selepas makan tengah hari. Berjalan-jalan di taman pada waktu petang, menukar kopi petang kepada secawan teh herba suam. Beberapa minggu kemudian beliau merasakan perubahan ketara. Mendengar suara badan anda bukanlah satu kelemahan. Ia adalah kebijaksanaan praktikal. Tabiat kelima ini memberi kesan yang sangat mendalam, bukan sahaja pada otak tetapi juga pada paru-paru dan saluran darah. Tabiat kelima terdedah kepada asap rokok, walaupun secara pasif. Pak Cik Halim, 73 tahun, dari Ipoh, seorang bekas tukang kayu. Beliau dengan bangganya memberitahu saya bahawa beliau telah berhenti merokok lebih 10 tahun lalu. Tetapi beliau datang
kerana masalah fikiran kabur dan sukar menumpukan perhatian. Saya bertanya Pak Cik masih bergaul rapat dengan kawan-kawan yang merokok. Beliau tersenyum sedikit. Biasalah doktor, petang-petang main dam haji atau catur bawah pokok dengan kawan-kawan. Mereka semua masih merokok kuat. Ramai yang tidak tahu, otak sangat sensitif terhadap bahan toksik ini. Beribu-ribu bahan kimia dalam asap rokok mencerut saluran darah otak, menyekat oksigen dan mewujudkan keradangan. Keradangan ini menyerang hipokampus pusat memori secara langsung dan melemahkan keupayaan sel otak untuk pulih. Apabila kita semakin tua, keupayaan badan untuk menyingkirkan toksin ini berkurangan. Walaupun anda hanya terdedah sekali-sekala perokok pasif, ia boleh merosakkan semua usaha baik yang telah anda lakukan. Tidur makan senaman. Ini bukan hanya soal tumpuan. Ia meningkatkan risiko demensia vaskular secara langsung. Pak Cik Halim akhirnya berbincang dengan kawan-kawannya. Mereka bersetuju untuk berpindah tempat bermain dam haji ke anjung rumah beliau di mana tiada siapa dibenarkan merokok. Beberapa minggu kemudian Pak Cik Halim berkata, bunyi bising dalam kepala saya dah hilang doktor. Fikiran rasa lebih jelas. Tabiat keempat bertangguh atau mengelak melakukan pemeriksaan kesihatan medical check-up. Encik Subramaniam, 66 tahun dari Bangsar, seorang yang berpakaian kemas dan sopan tetapi kelihatan risau. Beliau mengadu rasa kabur dan tidak bermaya selama lebih setahun. Ini kali pertama beliau memberanikan diri membuat ujian memori. Beliau mengaku, saya takut nak tahu doktor. Kalau tak tahu kan lebih baik. Di sebalik alasan itu, ada ketakutan, ada rasa ego, ada pengelakan. Saya selalu guna analogi ini. Kereta kita hantar servis sebelum ia rosak. Otak kita jauh lebih berharga daripada kereta. Tidakkah ia patut dijaga dengan lebih teliti? Kemerosotan kognitif tidak berlaku dalam satu malam. Ia datang dengan isyarat halus sukar mencari perkataan keliru dengan jadual mudah marah tidur terganggu. Jika kita tunggu sehingga lampu amaran merah menyala, ia mungkin sudah terlambat. Jika di kesan awal banyak puncanya boleh diuruskan periksa pendengaran urus tekanan darah dan gula, semak kesan sampingan ubat rawat kemurungan dan mula bergerak. Sebab itu, saya tekankan pemeriksaan kesihatan otak tahunan. Ia tidak menakutkan. Mulakan dengan ujian darah asas gula kolesterol, vitamin periksa tekanan darah dan yang sangat penting, periksa tahap pendengaran. Masalah pendengaran yang tidak dirawat memaksa otak bekerja 2 kali ganda untuk mentafsir bunyi yang akhirnya menghauskan tenaga kognitif anda dengan cepat. Encik Subramaniam akhirnya memulakannya. Beliau membetulkan rutin tidur, mula memakai alat bantu pendengaran menukar beberapa ubat dan mula berjalan kaki secara berkala. Beliau kembali dengan wajah yang berbeza. Kenapalah saya tak buat dari dulu, katanya sambil tersenyum. Pemeriksaan kesihatan bukan satu beban. Ia adalah hadiah untuk diri anda. Tabiat ketiga, pengambilan daging merah dan daging diproses yang berlebihan. Saya orang Melayu, doktor. Memang suka makan rendang gulai daging. Kalau tak ada lauk daging, saya tak lalu makan. Ramai pesakit saya berkata begini. Kita tidak bercakap tentang membuang terus daging. Kita bercakap tentang keseimbangan. Daging merah seperti daging lembu kambing dan terutamanya daging diproses sausage nugget daging burger mengandungi lemak tepu bahan pengawet dan bahan berbahaya yang terhasil semasa dimasak pada suhu tinggi. Lama-kelamaan ia menyumbang kepada keradangan dan menyempitkan saluran darah di otak. Hasilnya fikiran kabur, emosi tidak stabil dan mudah letih. Encik Kasim 70 tahun adalah peminat tegar daging. Saya mencadangkan beliau mengurangkan pengambilan daging kepada 2,3 kali seminggu. Selebihnya, gantikan dengan ikan berminyak seperti ikan kembung atau salmon dada ayam tauhu dan tempeh. Beberapa minggu kemudian beliau terkejut. Badan rasa ringan. Tidur pun lebih lena dan petang-petang dah tak rasa berat kepala. Prinsipnya mudah. Lebih banyak makanan datang dari tanah tumbuhan berbanding dari kilang diproses.
lebih cepat otak anda akan berterima kasih. Tabiat kedua, lemak visceral perut buncit dan kesihatan darah yang tidak dijaga. Tuan Haji Rahman seorang yang ceria. Beliau bergurau, doktor perut buncit sikit ni. Apa bahayanya? Saya menjawab, Tuan Haji, ia jauh lebih penting daripada yang Tuan Haji sangkakan. Lemak visceral, lemak yang menyelaputi organ di bahagian perut, bukan sekadar simpanan tenaga. Ia adalah organ aktif yang merembeskan bahan keradangan dan isyarat hormon yang mengelirukan ke seluruh badan. Ia menyebabkan rintangan insulin menyekat saluran darah halus di otak dan menyebabkan hipokampus pusat memori mengecut. Berita baiknya, anda tidak perlu kurus mendadak. Kehilangan 5% sahaja berat, badan anda sudah cukup untuk menstabilkan tekanan darah, mengawal gula, mengurangkan keradangan dan menghidupkan semula fungsi otak. Kami mulakan dengan perubahan kecil untuk Tuan Haji Rahman berjalan kaki 15 minit minum air kosong, ganti sirap atau teh, tarik tambah 1 hidangan sayur dalam makan malam dan cuba amalkan puasa 12 jam. Contohnya tidak makan apa-apa selepas 8 malam hingga 8 pagi. Beberapa minggu kemudian beliau berkata, saya bangun pagi, rasa segar, fikiran lebih jelas. Memang berbeza. Ukuran pinggang anda bukan sekadar angka, ia adalah isyarat keseimbangan badan anda. Dan sekarang tabiat yang pertama. Tabiat yang mungkin paling licik dan paling tersembunyi. Ia bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum, bukan cara kita tidur. Ia adalah sesuatu yang kita hidup bersamanya setiap hari. Tetapi ia secara senyap meruntuhkan seluruh hidup kita. Tabiat pertama hidup dengan stres kronik dan tidak belajar untuk melepaskannya. Daripada semua tabiat yang kita bincangkan, inilah yang paling dipandang rendah tetapi paling dalam merosakkan otak. Stres bukan sekadar emosi. Ia adalah satu kuasa biologi. Encik Fuad, seorang ahli perniagaan berusia 70, kelihatan tenang dan kemas. Tetapi di dalamnya terkumpul beban tanggungjawab selama berdekad-dekad. Saya tak bercakap pasal stres, doktor. Kita lelaki kena kuat, kena tahan. Saya mengangguk. Saya sudah biasa dengar ayat itu. Bagi generasi yang dididik untuk menjadi kuat, ia bermakna menahan dan tidak meminta tolong. Masalahnya stres tidak tinggal di dalam fikiran sahaja. Paras kortisol yang sentiasa tinggi akan melemahkan sambungan di hipokampus. Ia mengganggu tidur, ia mengganggu serotonin dan dopamin. Akibatnya anda menjadi lebih sensitif terhadap kesakitan, rasa lebih cemas, mudah marah walaupun untuk perkara kecil. Anda rasa letih yang tidak hilang walaupun minum kopi dan hidup rasa kelam. Encik Fuad akhirnya terbuka masalah keluarga kebimbangan tentang persaraan kerisauan kewangan. Kami mulakan rawatan tanpa ubat. Kaedah yang sangat asas, senaman pernafasan perlahan. Berjalan kaki, senyap-senyap pada waktu pagi. Menulis isi hati dalam jurnal seminggu sekali. Menghubungi 2 kawan lama. Dan yang paling penting, memberi kebenaran kepada diri sendiri untuk berehat tanpa rasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, Encik Fuad kembali. Fikirannya lebih tajam dan hatinya rasa lebih lembut apabila berurusan dengan orang. Mengurus stres bukan kelemahan. Ia adalah strategi. Rutin malam visitoista saat anda. Hari ini kita telah melihat 10 tabiat. Semuanya berkait rapat dengan keradangan otak. Tak perlu rasa terbeban untuk mengubah semua 10 perkara serentak. Mulakan dengan satu amalan mudah ini sejurus sebelum anda menutup lampu untuk tidur. Ini adalah rutin 15, saat untuk merehatkan sistem saraf anda. Pernafasan 4,7,8 lakukan 2 kali. Tarik nafas melalui hidung kira, perlahan-lahan sampai 4. Tahan nafas kira sampai 7. Hembus nafas melalui mulut, perlahan-lahan kira sampai 8 bunyinya seperti whoosh. Urutan saraf. Gunakan hujung jari urut perlahan-lahan kawasan tulang di belakang kedua-dua telinga.
Kemudian sapu jari anda perlahan-lahan ke bawah di sepanjang sisi leher anda. Ini menghantar isyarat rehat kepada badan. Niat mantra. Letakkan tangan di dada dan katakan dalam hati. Malam ini otak aku akan berehat membersih dan memulih. Esok aku akan bangun dengan segar. Keseluruhan proses ini mengambil masa 15,20 saat sahaja. Jika anda ingin menambah baik, lakukan 2 perkara lagi. Dapatkan cahaya matahari pagi beberapa minit setiap hari dan berjalan kaki sebentar selepas makan malam. Saya telah berjumpa ramai pesakit yang ketakutan apabila memori mereka mula pudar. Kepada mereka saya selalu katakan, anda tidak lemah. Anda tidak rosak. Anda cuma belum tahu maklumat penting ini. Tetapi sekarang anda sudah tahu. Dan dengan hanya mengetahui fakta itu, haluan hidup anda sudah boleh mula berubah. Sila tinggalkan komen. Tabiat manakah yang anda ingin ubah? Atau bahagian mana yang paling mengejutkan anda? Terima kasih.